Okey. Dari segi akak ni 60 lebih sikit lah. Okey. Jadi Cik Oda Meldoria ni untuk bantu masalah Encik sendiri atau orang rumah? Untuk isteri. Untuk sendiri. Okey. Masalah macam mana tu? Saya kurang jelas tadi tu. Macam mana? Untuk isteri dia kawasan kering, isteri dia. Miscarriage. Oh, maksudnya untuk masalah isteri jugalah. Okey, ha. Saya Pak Amir pun sama juga lah. Sama jugalah Pak Amir pun. Tapi ada tenaga ada. Tak jelas Pak Amir macam mana? Tenaga tu ada. Tenaga tu ada. Ha. Dia tu yang bagi tu macam kita pakai tu tegang tu kuat. Macam Pak Amir kan. Tegang lah lepas tu ada tu. Orang muda. Alhamdulillah. Pancit pun nampak. Akak pun kadang sebab tu tak juga tu macam orang muda. Bulan puasa ni cuti lah. Bulan puasa ni. Sebulan cuti lah kan. Lepas puasa tu, setiap bulan ni. Sekali ambil sebotol sebelum puasa tu. Dia memang kuat lah. Seminggu juga 2 kali. Dapat ambil sapu dekat bandar Batang. Dekat Batang. Okey, Alhamdulillah lah. Sapu tu dia lebih apa lah. Okey, Alhamdulillah. Jadi Pak Hamid, dalam berapa lama Pak Hamid dapat perubahan tu? Maksudnya dah 3 hari pakai ke ataupun dah sebotol pakai baru nampak perubahan ke macam mana? 2 minggu belum pakai 2 minggu. Pakai 2 minggu tu dah nampak kesan lah? Dia masalahnya Pak Hamid tegang tapi permainan tu pancit cepat. Tapi sekarang ni lambat. Dulu cepat, sekarang lambat lah. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi macam ni Pak Hamid, so saya nak tahu jugalah masa Pak Hamid sapu tu ada tak rasa macam panas ke, tak selesa ke, gatal ke? Dia rasa sejuk, kejeng, sedap lah. Okey, Alhamdulillah lah. Okey, jadi macam ni, sebelumnya ada tak Pak Hamid guna apa-apa produk? Ke ni kali pertama guna gel Meldoria ni? Macam dulu tak pakai dulu minyak. Tapi sekejap macam dia 5 minit, 4 minit dah pancit. Okey. Okey, kalau katalah ada family ke kenalan-kenalan Pak Hamid ke yang tengah cari gel ni kan, Pak Hamid akan recommend tak gel Meldoria ni dekat diorang lah? Yalah, betul nanti. Saya pun ada recommend agak segat juga lah Puan Sarah. Betul. Okey. Okey. Kalau apa-apa ni mungkin lah kan. Okey. Okey.